Boleh ke ajar anak untuk bertanggungjawab daripada kecil? Daripada usia berapa boleh ajar sebenarnya? Usia berapa daripada mereka dah boleh jalan pun dah boleh ajar dah. So perkara yang kita kena ajar adalah tengok Ali, tengok Mami. Lepas makan Mami bawa pinggan. Gedek, letak kat dapur. Kan? Ali jom. Ali bawa pinggan Ali. Gedek. Dia pun bawa pinggan dia. Pinggan plastik dia lah. Okay. Lepas dia letak kat dapur, kita terus cakap, bagusnya Ali, bertanggungjawab macam ni. Kita kena biasa-biasakan guna perkataan bertanggungjawab dekat dia. Contoh macam tadi, bertanggungjawab tak? Bertanggungjawab lah bila dia bawa pinggan dia sendiri ke dapur. Jadi dia pun get used kepada perkataan tersebut. Daripada tindakan dia. Jadi dia pun faham tindakan yang dia buat, yang bagus, yang baik akan membentuk sifat tanggungjawab. Yang kedua, contoh, lepas main, dia akan buka mainan, dia main kat sini, dia main kat sini, dia main kat sini, dia main kat sini. Lepas tu dia tinggal semua, kan? Lepas tu dia pergi buat benda lain. So, maka mak dia pun datang dan tengok macam, ush, bersepahnya semua tempat. Jadi apa kita kena buat? Okay, come, Ali, macam mana nak jadi orang yang bertanggungjawab? Cuba tengok, Mami tengah buat apa? Mami pun tunjuk, masukkan mainan dalam bekas. Okay, jom kita sama-sama jadi bertanggungjawab. Guna lagi perkataan tu 15 kali pun tak apa. Yang mana tindakan yang bagus yang dia buat tadi tu akan lead kepada sifat tanggungjawab, rasa tanggungjawab. Okay, so dia pun kemas. Bagus, pandai kemas. Macam ni lah anak yang bertanggungjawab, pandai kemas mainan. Yang ketiga, cuba tanya dia, selalukan conversation, selalu bertanya, okey, Ali, macam mana kita nak jadi anak yang bertanggungjawab? Apa sifat-sifat yang baik sebagai seorang anak? Lepas tu dia pun dengar lah gini, dia pun jawab. Oh, bagus. Okey, sifat-sifat yang kena ada rasa tanggungjawab bila kita ni tahu nak selesaikan sesuatu tanpa kita ni perlu disuruh. Maknanya kita faham itu kerja kita. Contohnya, kalau ada kerja sekolah kena buat tak? Kena. Dia pun jawab. Dia dah jawab dah tu. You dah tanya soalan tadi tu. Jadi supaya dia faham yang mana contoh yang baik daripada ibu ayah bila kita dah tanya soalan dan dia pandai untuk jawab semula dan kita akan respon balik. Dengan cara ni, mereka akan rasa lebih penting dan rasa bersemangat. Bersemangat untuk buat semua kerja rumah dengan sendiri. Rajin-rajinkan bagi tahu mereka, especially anak-anak yang besar lah, rajin-rajin bagi tahu. Okay. Ali, abang kena bertanggungjawab, abang kena jaga adik kan. Jadi kalau lepas main kena kemas, kalau tidak macam mana? Bayangkan kalau adik tercekik mainan ke, bahaya. Jadi abang kena bertanggungjawab. Bila kita sentiasa ada conversation, dia akan membentuk anak tadi dalam hati dia sifat rasa tanggungjawab.